Doa Nabi Ibrahim agar anak rajin solat. Ni doanya. Ibu ayah disertakan dengan doanya dan amalan-amalan yang apa nak kena buat. Ibu ayah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, suka saya nak kongsi satu kitab. Yang ini kitab 100 amalan tunaikan hajat, masya-Allah. Ini kitab pertama kali saya tengok, yang mana satu kitab menghimpunkan amalan-amalan para anbiya, para ulama yang diajar kepada kita untuk kita mudah-mudahan qabul hajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, yang kita buka pada amalan yang ke-64. Doa Nabi Ibrahim agar anak rajin solat. Ni doanya. Ibu ayah disertakan dengan doanya dan amalan-amalan yang apa nak kena buat. Contoh apa lagi yang kita boleh belajar dalam kitab ni? Doa Nabi Ayub AS untuk kesembuhan penyakit. Doa Nabi Shu'aib untuk keputusan adil. Banyak lagi ibu ayah. Doa Nabi Sulaiman AS untuk kecerdasan. Ni kita bagi baca ke anak-anak kita. Ini doa untuk mendapat kecerdasan, insya-Allah ibu ayah, dengan doanya, dengan amalannya, macam mana nak buat dengan amalan dia dan sebagainya lah. Masya-Allah, memang kitab ni memang kalau saya lah wajib kena ada kat ibu ayah ni. Kita boleh amalkan, ada 100 amalan untuk tunaikan hajat. Murah je kitab ni. Ibu ayah, jom kita dapatkan karpet kuning, dapatkan segera. Terhad ni, dapatkan segera. Cepat-cepat kita beramal, insya-Allah.